Assalamualaikum. Hari ini saya nak bercakap tentang kes bunuh diri yang meningkat dalam kalangan tentera Israel yang rupanya berpunca daripada trauma peperangan di Gaza. Ramai melihat Israel sebagai kuasa ketenteraan yang kuat, tetapi di sebalik imej itu, perang yang berpanjangan di Gaza sebenarnya sedang mendedahkan kelemahan besar dalam sistem ketenteraan politik dan sosial Israel. Ketua Angkatan Penjajahan Israel, Eyal Zamir, sendiri mengakui bahawa IOF sedang berdepan dengan krisis kekurangan anggota. Malah Israel sebenarnya memerlukan ribuan lagi tentera untuk terus berperang di Gaza, Lebanon dan juga Iran. Sejak Taufan Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023, isu kekurangan tentera Israel semakin menjadi perbahasan besar. Perang yang berpanjangan itu bukan sahaja menghabiskan dana negara tetapi turut memberi tekanan luar biasa kepada anggota tentera mereka sendiri. Dan sebenarnya krisis ini bukan sekadar soal jumlah tentera, ia juga krisis psikologi. Dilaporkan sejak 7 Oktober 2023 sehingga Januari 2026, kes bunuh diri dalam kalangan tentera Israel meningkat 40%. Angka ini meningkat berbanding tahun-tahun sebelumnya dengan tekanan perang, trauma dan pengalaman ekstrim di Gaza menjadi antara punca utama. Ada tentera simpanan yang dikatakan tetap dipaksa untuk melapor diri walaupun mengalami PTSD. Lebih parah, sebahagian rawatan psikologi pula dihentikan ketika kerajaan terus membelanjakan jumlah besar untuk peperangan di Gaza, Iran dan juga Lebanon. Dalam masa yang sama, kerajaan Benjamin Netanyahu berdepan dengan krisis politik. Apabila Israel kekurangan tentera, perhatian mula tertumpu kepada komuniti Haredi, iaitu Yahudi ultra-ortodoks yang selama ini dikecualikan daripada perkhidmatan ketenteraan sejak 1948. Namun, komuniti ini menolak penyertaan dalam tentera kerana menganggap pengajian Taurat lebih utama. Desakan supaya mereka menyertai IOF telah mencetuskan ketegangan politik, bantahan, malah pemberontakan kecil di beberapa kawasan. Di sinilah kita dapat melihat sebuah ironi yang sangat besar. Israel mungkin kelihatan kuat dari luar, tetapi dari dalam ia sedang dihimpit oleh tekanan ketenteraan, trauma psikologi dan perpecahan politik. Perang di Gaza bukan sahaja meruntuhkan bangunan dan kehidupan rakyat Palestin, ia juga sedang menggoncang sistem Israel sendiri. Perlahan-lahan dari dalam, Gaza terus bertahan kerana rakyatnya bersatu mempertahankan tanah air mereka. Dan di sebalik kemusnahan yang dunia lihat, ada satu hakikat yang semakin jelas, iaitu kekuatan sebenar bukan terletak pada senjata semata-mata, tetapi pada keteguhan jiwa, kesatuan rakyat dan keyakinan terhadap kebenaran. Untuk artikel penuh, layari www.cjm.com.my.